Beberapa negara rantau Asia Pasifik menyatakan minat untuk mempelajari pengalaman Malaysia dalam melaksanakan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela serta pembangunan rangkaian 5G. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang berada di Tokyo telah mengadakan pertemuan dua hala dengan wakil beberapa negara rantau Asia Pasifik. Jadi saya nampak ada banyak peluang untuk Malaysia mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara serantau termasuk dari kalangan Asia Pasifik untuk kita tengok, ambil mungkin strategi yang baik yang telah mereka laksanakan serta kita pun boleh daripada pengalaman Malaysia menunjukkan cara-cara yang baik untuk mengatasi masalah prasarana.